Baik, saudara sekalian, apa khabar semua? Saya nak menceritakan kepada anda satu topik yang cukup serius dan harus anda ambil perhatian, terutama sekali suami isteri, ya, dan bagi mereka yang akan melangsungkan perkahwinan. Sebab ini ada kaitan dengan marriage, ada berkaitan dengan hubungan antara suami isteri, lelaki wanita. Apa pun yang penting ialah saya nak share topik ini kepada mereka yang masih lagi confused. Maksudnya anda keliru sangat-sangat. Sebab di luar sana terlalu banyak produk-produk ataupun nasihat-nasihat ataupun ada dukun-dukun yang boleh buat macam-macam, sampaikan katakan kalau adik tu dah tak mau bekerjasama, dia boleh jadi semacam kayu balik dengan dalam masa sesaat. Pakai spray pun boleh sekarang, betul tak? Pakai sapu pun boleh. Jadi macam mana kita ni? Kan? Tu tak cerita lagi dengan daripada farmasi. Maka elok tak petang ni ataupun malam ni anda dengar sedikit sebanyak. Boleh tak you tekan share dahulu? Kod-kod kita boleh bantu anda sekalian. Dan kenapa saya kata serius? Dan kenapa saya tanya dah kahwin atau belum? Ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab sebagai nafkah lahir dan batin. Ini antara yang sebenarnya wajib. Jangan kita melawak kod-kod lah bagi kita yang merasa kenapa nak buat. Selalunya jawapan dah berumur, macam mana lagi kan? Padahal kalau isteri masih lagi berkehendak, suami dah mula tak ada lagi power, boleh tak you dengar kat sini? Sebab antara kita lelaki, 40% bermula daripada umur 40. Boleh saya ulang? Kalau anda umur 40, kalau geng anda semua satu kelas, kalau reunion lelaki sama lelaki, cuba you tanya-tanya, usia-usia tengok. Ada tak lebih kurang 4 daripada 10 daripada anda yang dah mula bermasalah? Sama ada masalah tu terlalu serius, sampaikan langsung layu, tak nak langsung respon kepada you punya masalah seksual intimasi ni. Jangan malu ya, kita nak cerita malam ni. Walaupun you malu ke, you segan ke, kita kena cerita. Sebab ini adalah masalah yang real. Dan selalunya lelaki tak mau cerita. Sebab-sebab yang tersendiri ataupun secara fitrah, kita segan, kita malu dan kita rasa rendah diri. You tahu kan lelaki kalau dah mati pucuk ni, memang dia rasa dia tak lelaki lagi. Jangan main. Ada tempat-tempat yang dah sampai bunuh diri pun ada. Tapi kita tak nak ke situ. Kita nak fokus kepada apa yang kita mampu dan ada tak jawapan pada malam ini. Mereka yang dah pension, terutama sekali atas pada umur 50 cukup. Okay? 50%. Kata orang, bila naik 60%, 60% apa? 60 tahun, hampir dekat 60% daripada lelaki yang bermasalah. Jadi jangan you heran sama ada ED, erectile dysfunction, ataupun apa satu lagi tu yang selalu orang cerita tu libido. Selalunya orang confuse, selalunya orang campur aduk benda ni. Sebenarnya yang lebih bermasalah ialah ED, erectile dysfunction. Erectile dysfunction ni didefinisikan sebagai, secara mudah you dan saya faham, ginilah, dia susah nak naik, dan kalau dia naik pun dia susah nak dipertahankan. Itulah kalau you peringkat yang kosong atau 1, peringkat yang naik pun tak boleh, tahan lagi lah tak boleh kan. Yang stage 2, stage 3, stage 4 tu maksudnya kalau you anggapkan stage 4 tu lebih teruk, berarti dia yang tak naik langsung dan tak ada feeling langsung. Tapi stage-stage ni semua you tak payah peduli, tak payah ingat. Yang you perlu ingat, you rasa macam mana. Okay? Adakah you cuma tinggal 50% lagi, dia naik tapi cuma bertahan sekian aja, isteri belum puas lagi, you dah give up, dah tewas di ranjang kata orang, kan? Pernah dengar? Tewas di ranjang ni. Tapi yang penting sekali kita tak pernah cerita soal apa yang berlaku di atas katil. Kita cuma cerita apa yang orang ataupun you nampak sendiri.
Jadi soal malu ni malam ni kita kena tolak ke tepi, tapi dengan hormat kepada anda sekalian, terutama lelaki, ingatlah bahawasanya libido lain. Libido bukan soal you tak ada kebolehan untuk naik ataupun mempertahankan keras tak kerasnya zakar anda. Tetapi libido ni nasib baik dia cuma 20% je bermasalah. Tetapi 20% ni pun siksa. Sebab apa? Dia tak ada feeling. Faham tak? Dia tak ada rasa, tak ada nafsu. Macam mana tu? Okey? Macam enjin kereta kita. Faham tak? Kalau masalah ED, erectile dysfunction ni, minyak kita dah mula merah, faham tak? Tinggal sikit je lagi. Start je kereta, jalan sikit, dah panik. Ataupun dah tak boleh pakai dah kereta tu, dah tak ada minyak. Itu ED. Tapi libido ni, minyak dah penuh. Boleh lagi, enjin masih lagi baru katakan. Okey, maksudnya 450 tu kira baru lah kan. Tapi you punya selera tak ada. Macam mana tu? Tak lalu. Macam tak lalu makan. Jadi bahaya juga kan. Cuma kita kena faham mekanisme berlakunya ED, erectile dysfunction, maksudnya yang tak boleh naik tu, tak boleh keras tu, dan tak boleh tahan dia punya stiffness tu, berarti ini ada lebih daripada cuma masalah emosi, masalah konflik ataupun masalah orang kata apa burnout. Itu masalah libido, selalunya psikologi, masalah mental, psikologi kan, ataupun you terlalu burn out, you dah letih sangat, you dah terlalu banyak masalah dalam hidup you sampai you tak boleh fikir tentang seks lagi dah. Itu yang jadi tak ada selera tu, faham? Itu libido. Sebenarnya yang lebih bermasalah ialah ED, erectile dysfunction. Dah pula tu lebih ramai bermasalah. Faktor-faktornya yang terlibat dengan ED selain daripada konflik antara suami isteri, saya ulang lagi sekali, konflik antara suami isteri boleh menurunkan libido, boleh juga bermasalah ED, dua-dua sekali. Itu yang paling utama, betulkan yang tu dulu. Tapi topik malam ni bukan soal you bergaduh tak bergaduh, itu you selesai sendiri dulu. Katakan tak ada masalah tu, tetapi you ada masalah saluran darah. Ramai orang yang sebab itulah bila you diabetik ataupun you ada benign prostatic hyperplasia, prostat you dah mula bengkak disebabkan mungkin faktor umur juga, tapi bila saluran darah tu dah sempit, okey, sama ada disebabkan oleh radangan pun boleh juga, ataupun you punya saluran darah punya dalaman yang dipanggil endothelial cells yang mengeluarkan nitric oxide dah orang kata persempit juga dan tersepit juga kan melalui proses-proses saya kata apa tadi, sama ada radangan, inflamasi kan, ataupun prostat, ini semua menjadi masalah. Dan orang yang ada diabetes, dengar elok, orang yang ada diabetes, blood pressure, kolesterol, obesity. Tengok, suami ada tak masalah ni? Yang tiga serangkai tu, diabetes, blood pressure, kolesterol, obesity. Dan ada masalah jantung dan menghisap rokok lebih daripada selalunya sekotak sehari lah kan. Dan langsung tak mau exercise, maka ini antara penyebab utama kenapa saluran darah dan saraf you akan jadi macam kecut. Jadi ini sebenarnya punca utama. Selain daripada faktor umur, dalam umur tu fitrahnya Tuhan bagi, lama kelamaan dia dah mula nak berkarat lah kan. Kalau you faham ni, baru datang cerita hormon. Ya, hormon pun dia akan berkurangan bila kita meningkat umur. Maka lagi you atas pada 4-50 tahun, daripada sekarang, kena berhati-hati sebab hujung-hujungnya dia main juga dengan faktor fikiran atau faktor otak. Jangan anda ambil enteng soal pemikiran kita, soal kita give up dan sebagainya, itu akan memainkan peranannya, amat penting. Tetapi kalau you malam ni kata, aku nak semangat balik lah walaupun aku umur dah 60-70 ni, ada kadang-kadang tak ada. Yang tu you kena dengar malam ni, boleh tak? Ada, kadang-kadang tak ada. Yang ni nak kena dengar ni. Okey, sebab isu mencari jawapan,
mesti bermula daripada pemikiran you yang mesti positif daripada sekarang. Maksudnya mesti ada harapan. Kalau dah you rasa tak ada harapan, you dah buat macam-macam, tak boleh juga. Mungkin ini yang antara yang last you cuba. Kalau ni pun tak boleh juga, saya minta maaf lah. Saya pun bukanlah expert kepada semua penyakit kan. Tapi kita dah banyak pengalaman, banyak pesakit. Dan bila you lupa kepada menjaga otak, so kita nak mulakan dengan otak dahulu. Boleh tak? Cuba praktiskan yang saya nak mulakan dengan step pertama dulu. Malam ni cuma ada 2 step saja. Step pertama ialah untuk membetulkan you punya alignment otak dulu. Nombor 2, baru saya bagi jawapan yang lebih cepat. Yang ni lambat sikit, tapi kena balance dua-dua sekali. Semua orang nak cepat, saya tahu. Dan saya akan bagi jawapan tu pun. Tapi kalau dia cepat secara automatik, benda tu naik, sekarang makan, sekarang naik, yang tu you tak ambil. Sebab confirm ada masalah kan. Okey, kita mulakan dengan otak dulu. Balancekan dengan yang dipanggil body talk dulu. Okey, saya nak bagi dah ni. Step pertama, body talk. Tengok, saya buat dahulu. Ingat 3 tempat yang you kena buat tapping. Saya lajukan sikit ya. Tapping ke atas kepala dulu. Gini, kenakan kepala tu. Okey, buat. Ikut saya. Dan buka jari ni biar terbuka, bukan menutup macam tu. Okey, buka. Sebab saya nak connect daripada kiri ke kanan supaya otak you dibalancekan dulu. 1 kat sini, 2 kat papan dada ni, kat sternum you. Buat macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Tapi 1 lagi kat bahagian pusat you. Siapa ada pusat lagi? Ketuk kat bahagian pusat tu. Ketuk secara biasa je. Jangan sampai sakit. Boleh? Dah. Itu macam untuk mengetuk supaya dia bangun. Apa yang dia bangun tu, you punya signal daripada kiri ke kanan nak dibalancekan dahulu. Betul tak ada kaitan dengan otak ni? Masalah ED dengan libido ni. Memang dah ada kajian confirm lah. Semua orang tak mau cerita sebab tak tahu apa nak bagi jawapannya. 1, ketuk. Nombor 2, sambil ketuk tu ada 5 tempat yang you kena pegang. Pegang elok-elok. Pegang ni maksudnya you letak tangan you ni. Buat tangan macam tu. Atau macam ni. Saya pakai tangan kiri ya. Letak kat belakang ni. 1. 5 tempat. 1, 2. Okey. 3 depan ni. Tengok, saya punya tangan ujung sebelah otak yang ke kiri, sebelah lagi ke kanan. Tengok tangan mana you pakai lah kan. Okay, so 1, saya ulang, 2 tengah-tengah ubun-ubun ni. Lepas tu nombor 3 kat depan sikit sebelum kena dahi. Nombor 4 kena dahi. Boleh? Boleh Okay, dan nombor 5, dua-dua telinga ni tangan menutup macam tu, masuk ke belakang. Tekan dia. Boleh ingat tak saya kata ni? Okey, siapa ingat? Tulis kat situ sekejap. Ketuk 3 tempat. 1, 2 dan 3. Tengah. Betul-betul tengah ni. Depan sikit pun tak apa. Kat rambut tu. Biar kalau tak ada rambut pun ketuk kiri dan kanan jari tu kena. Sternum dan perut. Siap. Sambilan tu you letak tangan you 1 kat bawah ni. Ni. Boleh nampak tak? Bawah. Okey, so tengok. Saya buat dia punya exercise dia. 1, sambil letak nombor 1, ketuk 1, 2, 3. Boleh tak? Boleh tak? Sama dengan tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. 1. Nombor 2. Ketuk. Tarik nafas. Lepas. Apa dalam otak you fikir? Akan menenangkan sahaja. Aku mau bertenang. Tengok ni, ketuk kat tengah-tengah juga. Gitu. 2. Lepas. Nombor 4. 1. 2. 3. Okey? Berapa kali dah tu? 4 kali kan? 4 tempat kan? Sekarang 5. Macam ni nak buat 2 tangan ni? You cuma ada sebelah tangan nak ketuk. So, you buat sebelah-sebelah. Tengok, sebelah ni dulu. Ketuk. Tengah-tengah, biar dia buka je jari kita tu, kiri dan kanan otak bersambung. Seolah-olah kita menyambungkan signal. Nombor 2 kat sini. Dan nombor 3 kat atas pusat you. Boleh ingat? Buat tu dulu. Okay. Dan sebelah lagi, sebab ada 2 belah kan telinga kita, ketuk ni.
Lepas tu tarik nafas. Lepas kat perut tu, lepas. Dah. Boleh tak you buat 2 kali sehari ni dulu? Kalau ni tak boleh buat, jangan cerita. Nak menyelamatkan family you lah, nak jaga tu lah, nak bagi naik adik you pagi, petang, malam semua. Yang ni dulu. Sebab otak adalah antara 5 perkara yang harus dikenal pasti, dibetulkan dulu. 1, otak. Nombor 2, hormon. Nombor 3, saraf. Nombor 4, saluran darah. Nombor 5, dalam saluran darah tu ada nitric oxide. Habis cerita Okey, baik. Habis. Sekarang tiba masanya yang you tunggu-tunggu. Iaitu saya nak bagi jalan yang lebih yang you tak sabar. Nak kena cepat sedikit. Tapi cepat macam mana pun tak boleh sekarang. Dalam masa 2 saat dia naik. Bohong. Kalau ada benda tu jangan ambil. Siapa janji yang kalau spray je naik, jangan ambil. Minta maaf. Saya tak kira you beli produk apa ke, itu hak you. Tapi kalau you kawan dengan I dan I nak bagi nasihat pada you, I kena jaga nombor 1 yang paling mustahak ialah keselamatan. Safety. Tahu tak safety? Sebab ramai dah yang meninggal disebabkan oleh heart attack. Disebabkan produk-produk yang dipanggil aphrodisiac ni. Pernah dengar perkataan aphrodisiac tak? Aphrodisiac ni semua bahan yang dipercayai boleh membetulkan erectile dysfunction atau libido punya masalah ni. Okey? Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena waras sedikit lah kalaupun kita tak berapa faham sains punya isu, tapi otak tu masuk akal tak? Seminimumnya 1-2 jam baru dia boleh nampak sedikit. Itu pun dengan syarat distimulasi. Kalau tidak ada stimulasi, aphrodisiac ni bagi dia naik sendiri, you bermasalah. That means you dah ambil produk yang dah tak betul. Dari sudut yang saya nak cerita malam ni, aphrodisiac yang you kena cari 4 bahan. Tolong pergi hutan petang ni, malam ni, besok pagi, cari nombor 1 bukan di Malaysia, nombor 1 di dunia. Kita baru tahu. You tak percaya, you pergi Google, you pergi tanya ChatGPT semua, dia pun akan jawab. Nombor 1 you kena cari ialah, siapa tahu cepat. Alah, dia famous kat Malaysia dengan Nusantara ni. Siapa tak tahu ni bukan orang Malaysia lah. Okay, cepat. Kebetulan dia asal usul daripada Malaysia yang famous, yang mempopularkan. Nombor 2 Indonesia. Lepas tu baru datang Thailand lah, orang dah tanam pokok tu sekarang. Di Nusantara ni kebetulan produk ini ataupun bahan ini namanya akar tongkat ali, long jack ataupun Eurycoma longifolia. Nama saya pun tak boleh ingat. Okey, tapi tongkat ali siapa yang tak ingat kat sini? Cuma masalahnya you kena pergi cari juga yang original. Maklum saja benda mana yang orang kata apa, efektif, yang betul-betul popular dan memang memberi hasil yang positif, mesti orang nak tiru, betul tak? Dia tak kira lah dia masuk sebut apa ke, akar apa pun, asalkan you percaya, jalan. Lepas tu masuk banyak lagi ubat. Ubat tu yang menghasilkan you punya jawapan. Tapi sebenarnya akar sebenarnya memerlukan yang original dan ada sedikit waktu yang diperlukan sebelum dia betul-betul. Tu yang saya kata minimum 1-2 jam tu. Itu pun tongkat ali yang betul-betul pure. Kalau tak pure, lebih baik you jangan bagi 1 sen pun. Walaupun dia bagi buy one free one ke apa, jangan. Sebab tongkat ali dah terlalu popular seluruh dunia. You tengok dalam list tu. Nombor 1 dia kata ialah tongkat ali. Nombor 2 saya tengok dalam list tu dia kata ginseng. Nombor 3 dia kata matcha ataupun maca. Tersebutlah yang nak sebut kataan tu. Di maca ni daripada Peru, kalau ginseng ni daripada Korea dan China, betul tak? Tongkat ali daripada tempat kita. Dan kenapa saya minta you cari tongkat ali? Sebab Tuhan dah kata, aku bagi pokok, buah-buahan, tanam-tanaman ni semua mengikut kawasan geografi. Orang kat situ harus cari bahan kat situ dulu. Jangan nak pergi ambil shilajit lah, saffron daripada Saudi lah, daripada negara Timur Tengah tu kan, yohimbi
Yohimbi. Oi, kalau you dengar Yohimbi daripada Afrika ni, you faham lah orang Afrika kan, nak kena pakai yang gila-gila punya power kan. Kau pakai tengok, kau pun jadi tak tahulah macam mana. So cannot. Ada pernah dengar tak Tribulus? Itu lebih kepada orang India. Shilajit lah, Ashwagandha, semua tu sabar. Kita ada kat sini namanya tongkat ali. Dengan syarat, saya kata apa? Pergi cari yang original. Satu. Nombor dua, saya dah buat banyak kajian yang ni ramai orang lepas pandang. Sebab dia nampak macam rumput je. Tapi namanya belalai gajah. Dia nampak macam rumput, tapi sebenarnya belalai gajah. Dan belalai gajah ni pun nama dia ialah Sabah snake grass. Sabah. Jadi orang Sabah kat sini, kau orang ni patutnya dah jadi kaya dah jual Sabah snake grass ni. Tapi orang lain, macam tongkat ali, orang Jerman yang kaya. Faham tak? Dia orang dah buat banyak trademark dan sebagainya. Tapi insyaAllah, kita hari ni ada tongkat ali. Pergi cari. Kita ada belalai gajah, import daripada Sabah. Orang Sabah, you buat betul-betul. Tanam elok. Sebab kalau pandai extract dia, buat betul-betul, jadikan dia, tembak dia, lepas tu jadi serbuk, betul-betul keringkan dia di air. Atau tak, dia panggil freeze dry punya method tu. Kalau dapat benda-benda macam tu, ni dia. Saya kata tadi, belalai gajah. Satu lagi, siapa suka bela kucing? Pernah tengok tak kucing? Kalau you bawa balik apa yang dia panggil satu pokok nama-nama pun kucing galak. Akar kucing galak ni sebenarnya tak payah akar. Daun dia pun cukup. Sebab Tuhan jadikan bau dia ni, akar ni, untuk kucing, dia tak akan pergi mana-mana lagi dah. Terutama sekali kucing jantan. Tapi kucing ni, jantan betina pun suka kepada daun dan akar. Terutama sekali akar. So, saya galakkan cari akar kucing galak. You tak akan jadi sampai macam galak macam kucing lah. Tapi kucing tu, you tengok tak? Dia akan menangis kalau you tarik akar tu daripada dia. You sorok je, dia mesti cium sebab dia boleh bau. Ni semua adalah aphrodisiac daripada Nusantara yang the best. Dan nombor 3 dah habis, tinggal satu je lagi. Nombor 4, akar kurma. Akar kurma ni kebetulan ada kaitannya dengan tenaga batin, ada kaitannya dengan mineral, dia banyak mineral, ada kaitan dengan antioksida sebab kita perlukan zinc dan magnesium. Jadi akar kurma tu banyak yang natural. Tadi saya cerita kucing galak tu, saintis dia mula percaya kepada traditional Malay medicine sebab kucing galak ni lah punya pohon. Sebab orang dulu-dulu sampai tok nenek kita dah faham. Sebelum jumpa tongkat ali lagi, dia dah pakai kucing galak. Dia memang khas untuk tenaga batin. Satu lagi yang saya kata belalai gajah tadi tu, dia sebenarnya, yang ingat tak saya kata dalam saluran darah yang boleh membuka, menaikkan you punya nitric oxide tu, inilah dia. Okey, dan tongkat ali famous lah untuk meningkatkan testosteron lagi. Paling banyak kajian dan confirmation ialah kepada tongkat ali. Jadi kita hormat tongkat ali bagi mereka yang pandai extract dia betul-betul, dengan kortisolnya diturunkan, dia stres diturunkan, barulah boleh naik you punya adik semua tu. Faham tak? Bukan cakap lebih senang pada bikin, memang dah dibikin pun. Cuma, satu lagi, sperm, you punya kesuburan lelaki pun ada kaitan dengan tongkat ali. Jadi dalam 4-4 ni, nombor 1 you mesti ada ialah tongkat ali. Tapi kalau ada 4-4 ni lagi bagus. Soalannya, you boleh ke pergi cari yang original? You boleh ke cari yang pastikan dah buat lab test dan sebagainya? Macam ni lah kita habiskan cerita malam ni. Saya dah buat dulu, namanya jantana. Tapi orang lelaki tetap lelaki. Dia bila power tu cuma naik, tetapi ada respon dia lambat. Dia yang tak tahan lambat tu. Ada orang lepas minggu 2 baru rasa dia punya mari tu, faham tak? Dia orang tak suka. Terus saya dah 3 tahun, masuk 4 tahun dah, tak boleh dapat formula yang terbaik. Jadi malam ni, saya nak bagi pada anda dalam bentuk semua 4-4 tu, saya dah masukkan dalam satu kapsul. Dia dalam uncang ataupun sachet yang warna
hijau ni, dalam ni ada kapsul dia. Okey, kapsul dia pun nanti warna putih dan hijau. You tengok, okey, nanti lebih kurang 350 mg tu, you telan sebiji je. Cukup? Sebab apa? Kita dah masuk zat empat herba tadi tu ke dalam ni. Tak payah you nak pergi korek, kokok. Tak payah nak make sure dia original tak original. Kita dah buat kajian untuk you. Sila ambil ni cuma bagi mereka yang bermasalah sahaja. Kalau tak ada masalah, tak usahlah. Jaga diri sendiri dari segi kesihatan pun dah cukup. Sebab apa? Yang ni membantu. Saya kata apa? Meningkatkan libido dan juga mengurangkan masalah erectile dysfunction. Cuma you tak boleh makan ni hari-hari sebab dia saya double up daripada jantana dulu. Saya dah double up dia punya power hampir 2 kali ganda supaya dia boleh cepat dalam masa 1-2 jam. You akan nampak bezanya dengan syarat ada rangsangan. Saya ulang kalau tak ada rangsangan dia tak mari. Tapi you tak payah ambil hari-hari setiap kali you nak berintimasi dengan wife you. You cuma ambil ni dalam 3 atau 4 hari sekali cukup. Saya ulang 3 atau 4 hari sekali dah cukup. Saya ulang lagi sekali. Jangan ambil hari-hari. Sebab yang ni very powerful dan dia cuma ada pada 7 hari bulan sahaja. Jadi you kalau nak sekarang kena order. Sebab seperti biasa produk yang baru saya keluar, saya akan keluar cuma 500 sachet. Ni 500 kotak dalam bentuk envelope. Satu kotak ada 5 sachet. 5 sachet ni tahan sebulan. Yalah, takkanlah you nak buat hari-hari kot kan. Kalau satu ni dah boleh minimum 1, 2 atau 3 kali, cukup lah satu ni. Tahu tak? You ambil 5 sachet macam ni sebulan, cukup lah. Takkanlah nak lagi sampai banyak mana. Umur dah 6-70 ni cukup lah kan. Tetapi bagi mereka yang masih muda, kalau bermasalah, tolong jangan malu ambil bantuan ni. Mula order daripada sekarang. Cek dengan admin, cek dengan saya punya tu, dengan syarat you untuk tujuan yang ini disebabkan saya bagi yang betul-betul power, saya kena bertanggungjawab. You kena bagi nama you dan IC you supaya kita boleh register. Dan kita kena tahu you ada ambil ubat apa-apa yang lain tak. Sebab kalau you ada masalah bawah pinggang, tengah dialisis, jangan ambil. You ada liver yang dah kuning mata, tak boleh. You ada masalah jantung dan makan ubat bawah lidah, tak boleh. You yang makan ubat darah you rendah, tahu tak, low blood pressure punya ubat, kalau dah rendah tak boleh. Sebab tu kita kena ambil nama you dan you punya IC. Sebab kalau you ada komplain apa-apa, saya yang nak kena betulkan dahulu. Jadi doktor yang kena sign betul-betul. Dari segi DND ni kita tak mau bagi begitu saja. Sebab kalau jadi apa-apa, kan masalah saluran darah semua ni kita kena hati-hati. Dan ujung-ujung sekali kalau siapa yang ada penyakit jantung, tolong cek dengan doktor saya dulu, boleh ke tak boleh. Setakat mana yang dibenarkan. Cukup. Saya dengan ucapan, dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan the all new Jantana. Boleh? InsyaAllah dan Alhamdulillah, syukur Tuhan bagi rezeki. Jumpa lagi.